Pagi kita masak bihun dengan scramble egg. Scramble egg tu kucing kita yang nak. Sebelum kita keluar, kita baca doa dulu. Dan tersebutlah kisah 1001 nakal-nakal bersama Raskan Nakal-Nakal. Dekat dia punya tu ada luka. Luka kerana cinta kah? Dia suruh dia cium tangan, dia tak mau. Dan memula perjalanan seekor kucing yang nakal-nakal kita singgah kubur mak kucing kita dengan pokok marigold kita ni, Raskan Nakal-Nakal. Dan mula perjalanan pergi ke hujung kota untuk singgah ke pasar sebelum kita bye-bye kepada si Abus. Dan hari cuaca pun sangat menarik dan beli buku ini sebab isinya sangat menarik. Dan kita tengok barang harga-harga murah kat Maidin. Lepas tu dah selesai beli, kita pergi ke pasar di hujung kota itu, kota Kajang. Lepas tu kita dapat seekor kucing. Kucing. Lepas tu kita pergi ke supermarket CS dekat di hujung kota. Lepas tu kita ambil biji kacang hijau dan kita timbang ya adik manis. Dan kita belikan gula Melaka dari Melaka. Dari Kuala Kubus hingga sebentar kita beli kopi. Saya lalu kat pasar, tiba-tiba ada kajian dan ragut rantai. Tapi saya nampak abang Puk Panda yang buat hal, tiba-tiba dia cerit, "Oi, babi lah kau." Lepas tu terus lepecut laju. Mungkin dia buat part time job, kawan kita cakap lah. Bukan orang nak buat part time job macam tu Kakak Indah lepas kita dengar tu, Kakak Indah tu tiba-tiba dia terpinggir-pinggir, dia tengok kat leher dia tak ada. Rupanya kena ragut rantai. Kejadian selesai, kita jumpa Abang Jamil. Duduk aduh Jamil lah, gadis ayu anak pakelura. Ush, bercinta nampak. Tengok. Ya, ini kucing betina ni, manja. Tapi masa kejadian tu banyak orang pasar keluar. Orang pekerja pasar ada yang tak balik lagi. Yang lelaki-lelaki tu semua keluar tengok. Lepas tu abang lori pun ada keluar. Dia tanya kat. Lepas tu kita jalan-jalan, kita jumpa belon. Lepas tu kita beli CS, beli air, beli ayam. Ni kita dah balik dah. Kita beli semua barang tu, kita dah balik. Ni Bang Jamil juga. Ini buaya. Dia jarang-jarang balik. Kadang-kadang tak ada. Macam cismo lah dia ni. Kita risau apa-apa jadi kat dia. Tak. Dia akan buaya prank. Lepas tu kita masak bubur kacang. Tu lagi. Abang jangan duduk aduh Jamil. Dia kan merotot sikit kan. Dia boleh lah jadi Q Hider. Lepas tu ni nenek kucing. Dia dah bawa baka-baka kucing kat rumah ni. Sekian dari kisah 1001 nakal-nakal.